Seterusnya, kalau nak beli emas dekat kedai sana, dekat luar sana pun boleh. Tapi istimewanya Public Gold, kita boleh membeli emas dengan harga yang rendah kerana harga emas di Public Gold adalah harga kilang. Jadi tuan-puan tak perlu bayar rental kedai. Tuan-puan tak perlu bayar kos untuk transport daripada kilang pergi ke kedai. Kos-kos additional ini tuan-puan tak perlu kerana pembelian dalam account gap, iaitu dalam apps Public Gold ini, adalah direct membeli daripada kilang. So tuan-puan top up yang harga kat sini adalah harga kilang. Dan tuan-puan, kos pengeluaran emas di Public Gold juga antara yang termurah. Untuk gold premium, iaitu upah cetakan untuk pemprosesan daripada kilang sehinggalah jadi milikkan end user untuk digunakan sebagai pengguna akhir seperti kita ini, maka Public Gold dah siapkan dia punya kemasan ini berserta dengan certified assayer yang menguji dia punya ketulinan dia, dan ada pengesahan certified assayer. Penting benda ni untuk dijual balik. Waktu beli kalau tak tahu pun tak ada masalah, penting kena ada surat certified assayer sekiranya nak buat penjualan. Jadi Public Gold dah siapkan dah. Jadi tuan-puan tak perlu nak runsing-runsing bila nak jual certified mana, surat mana apa semua dah tertera dekat sini. So Public Gold nak memudahkan kita sebagai end user. Jadi tuan-puan beli emas, tuan-puan dapat emas, bila tuan-puan nak jual emas, tuan-puan tak perlu runsing, bawa je emas dan tuan-puan boleh menjual dengan harga yang antara tertinggi di Public Gold. Public Gold memiliki kilang emas sendiri, membolehkan anda memiliki emas dengan harga terendah. Okay? Terendah berbanding dengan harga dekat kedai luar sana. Dan kita ada variasi saiz. Bagi siapa yang berhajatkan saiz besar, kita ada 12 kg, kita ada 1 kg dan kita ada 250 gram. Jadi bagi siapa yang ada bajet besar untuk memiliki emas yang besar-besar, carilah syarikat Public Gold sebab kita ada endless stock. Stok kita sangat banyak tuan-puan. Jadi tuan-puan yang nak memiliki aset emas tetapi dengan bajet yang kecil, menabung tuan-puan kat dalam apps Public Gold. Dengan bajet RM100, tuan-puan dah boleh menabung dekat apps. Okey? Mudah saja. Okay.